Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dan salam santun buat para budiman dan pecinta ilmu sekalian. Nama diberi Dayang Nur Adana Balqis binti Abang Muhammad, pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sifu. Saya hanyalah seorang kerdil yang ingin mengajak kalian semua menyelami Samudera Pemikiran Sang Pujangga Almarhum Buya Hamka. Pada hari yang penuh ketenangan ini, izinkan saya membentangkan secebis analisis daripada naskah beliau, iaitu Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Hadirin sekalian, Buya tidak melihat wanita sebagai penghias derata atau bunga di taman. Beliau meletakkan martabat wanita di tempat yang paling tinggi, iaitu sebagai tiang negara. Kata beliau dengan penuh hikmat, jika baik perempuannya, maka tegaklah negaranya. Namun, andai rosak pekerti mereka, maka runtuhlah tamadun itu seranak-ranaknya. Di tangan wanitalah acuan generasi masa hadapan dibentuk. Mereka pendidik pertama, benteng kepada maruah sesebuah bangsa. Dalam naskah ini juga, Buya mengajar kita tentang kesetaraan yang harmoni. Beliau tidak memandang lelaki dan perempuan sebagai pesaing di medan laga, tetapi sebagai zauj, yakni pasangan yang saling melengkapi. Beliau mengibaratkan rumah tangga itu sebagai sebuah kerajaan yang kecil. Suami sebagai presidennya, manakala isteri adalah setiausahanya. Isterilah yang menyimpan rahsia, membalut kelemahan suami, dan menjadi penyejuk tatkala badai kehidupan mereka melanda. Hamka juga sangat vokal dalam menuntut hak pendidikan buat wanita. Bagi beliau, wanita berhak menuntut ilmu setinggi bintang di langit. Bukan untuk mengejar nama, tetapi untuk supaya mereka mendapat berkat dengan akal bijaksana. Beliau mengingatkan kita tentang keteguhan Siti Khadijah dan kesucian Maryam sebagai bukti bahawa Islam hadir sebagai untuk memuliakan, bukan untuk memenjarakan. Sebagai penutup bicara, renunglah sebuah puisi yang ditinggalkan oleh sang pujangga. Perempuan itu bukanlah diciptakan daripada kepala untuk dijunjung, bukan pula daripada kaki untuk dipijak. Tetapi perempuan itu diciptakan daripada rusuk yang dekat di hati untuk dilindungi dan disayangi. Akhir kata, semoga kita semua dapat mengambil ibrah daripada buku ini. Dan sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.